memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata sempena pertukaran saya ke sekolah lain. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Ain. Dan saya Kristina. Hari ini sekolah kami mengadakan majlis perpisahan untuk Cikgu Mariana. Mari kita saksikan montaj tersebut. Let's go! Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal akan berakhir, terbitkan tenggelam. Kami, Cikgu Mariana. Ya, Okey, Cikgu, saya nak tanya satu soalan. ya. Boleh? Apakah perasaan Cikgu apabila Cikgu dapat tahu yang Cikgu akan berpindah ke sekolah baru? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa soalan? Perasaan cikgu apabila mendapat apa? Pindah ke sekolah baru. Cikgu pun tak jangka. Tak jangkalah cikgu dapat pindah. Sebabnya memang dalam masa terdekat ni cikgu tak ada pun teringat nak pindah ke apa ke kan. Ini semua aturan yang ditentukan dan pihak PPD, cikgu dapat surat dari pihak PPD dan yang menyatakan untuk cikgu bertukar ke sekolah sebagai PK Koko di SMK Air Hitam. Perasaan cikgu masa tu memang bermacam-macam perasaan lah. Tak boleh cikgu nak jawab lah. Ada sedih, gembira pun ada. Sebab gembira cikgu naik pangkat, sedih sebab cikgu tinggalkan sekolah. Sekolah ni pun cikgu dah lama dah duduk mengajar di sini selama 21 tahun. Okey. Ya. Apa pesanan cikgu kepada guru-guru seperjuangan dengan cikgu dan pelajar-pelajar SMK Sungai Nibong? Okey, pesanan cikgu untuk rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan sekerja di SMK Sungai Nibong, semoga teruskan usaha mengajar anak murid di SMK Sungai Nibong. Jadikanlah anak murid sebagai pelapis negara. Ya. Berikanlah ilmu yang bermanfaat. Okey, semoga SMK Sungai Nibong terus berjaya. Dan harapan cikgu kepada semua anak murid di SMK Sungai Nibong, semoga kalian semua terus sukses dan berjaya cemerlang di dunia dan di akhirat. Amin. Kami wakil daripada TVPSS SMK Sungai Nibong ingin mengucapkan ribuan terima kasih dekat cikgu sebab telah berkhidmat dekat sekolah ni selama 21 tahun. Ya, sama-sama. Dan kami harap cikgu akan terus maju jaya di sekolah baru. Ya. Maafkan kami sebagai pelajar SMK Sungai Nibong jika ada tergores hati cikgu ataupun terkasar bahasa dengan cikgu, sama ada sedar ataupun tidak sedar lah. Okey. Saya pun sama, saya minta maaf dan doakan cikgu kuat di sekolah baru. Okey. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu, apakah kata-kata terakhir buat Cikgu Mariana? Baik, terima kasih pengacara. Jadi di sini untuk Cikgu Mariana, saya ingin ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Cikgu Mariana atas pelantikan sebagai penolong kanan kokurikulum. Dan saya dengan sepenuh hati ingin merakamkan dan mengucapkan selamat maju jaya dalam portfolio kerjaya yang baru ini. Semoga Cikgu Mariana terus maju dan cemerlang di tempat baru. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Saya mewakili AKP SMK Sungai Nibong mengucapkan tahniah kepada Puan Mariana dan kami mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru dengan cemerlang. Terima kasih. Cikgu Mariana, selamat berkhidmat tempat baru. Tak ada apalah nak ucap, mungkin nak tinggalkan sedikit pantun lah.
Oh my God! Pucuk pauh delima batu, genggam erat di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, di mata hilang, di hati jangan. Selamat bertugas di tempat baru. Semoga lebih maju dan lebih cemerlang. Terima kasih atas jasa dan dedikasi yang Cikgu Mariana bagikan sepanjang bersama kami. Semoga terus sukses. Selamat maju jaya Kak Ana. Semoga terus cemerlang di sekolah baru. Bye. Selamat maju jaya Cikgu Mariana. Itu sahaja daripada kami. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe.